Tujuh orang ni RM800. Aku makan hari tu, dua orang saja RM600 lah. Hari tu aku makan dekat Menate hari tu, Wagyu 300 sekali makan. Kau tengok ni sekali makan, 389. Menu paling mahal. RM60 mat. RM60 tak sampai. RM90 tak sampai. Kau nak lunch Wagyu setiap hari, darab 31 hari. Apa ada duduk RM2,700 lah. Aku lunch hari tu, video hari tu 300 darab 31 hari. RM9,000. Sebabkan murah sangat, aku nak belanja satu table. Aku tahulah Wagyu saja je sebut Wagyu nak korang komen. Hari ni hari Ahad. So aku nak buktikan yang teknik aku pakai ni boleh guna dekat PTC juga. Kau tengok sekarang dekat M30 dia dah collect RBS, dia dah breakout. Confirmation dekat M5 dalam breakout. Betul tak betul? PTC buy ke tak? Kalau aku ambil BTC kan H1 rally base rally. H1 rally base rally. Walaupun teknik yang berasingan tapi kepala otak sama, dua-dua nak buy. Walaupun dia Golden Boy kopi ori. RM2. Tunggu Wagyu sampai. Bye. Sekejap lagi tengok setup ni jadi ke tak. Jumpa makan semua, jumpa makan. Aku nak review Holy Cow Indo. Sama tak rasa dengan Malaysia. Bismillah. Medium rare. Memang dia lah. Dia. Kau punya apa? Well played. GG well play. Yes. Slightly better daripada dekat Malaysia. Sebab apa better? Sebab lagi murah. Tujuh orang ni RM800. Aku makan hari tu, dua orang saja RM600 lah. Tujuh orang RM800. Kita punya entry gimana? Subway. 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 Kita punya entry sekarang tengah Subway. Buat macam mana? Lepak luar. Sekejap lagi lah tengok. Entry BTC semalam, kita orang dah balik makan, dah tidur apa semua. Bil, dah running profit belum? Uish, terbang gila. Wow! Satu layer dalam $100. Kalau ada 10 layer dalam sini aku dah $1,000 dah. So teknik aku boleh pakai dekat BTC. Boleh. Simple lah. Link kat bio, link kat bio.